Dan yang kedua, kita kena bagi tahu juga kat masyarakat, kena tahu adanya cyber trooper. Hari ni ada orang yang kerja dia itu. Ya, betul. Dan kita minta simpang daripada anak cucu kita kerja macam tu. Ya, Yang tu jenuh nak berjawab tu kat akhirat tu. Kau menulis tentang orang, artikel orang sampai mengaib orang. Jangan esok jadi miskin, jadi muflis depan Allah Ta'ala, tak ada nak cari. Jangan nak minta maaf. Dia macam ni, kata ulama, urusan dengan Allah itu simple. Kita buat salah yang dia tak suka, Allah tak suka, kita pergi kat sejadah, bisik kat tanah, dekat langit akan settle. Tak perlu orang, siapa pun tak tahu. Tapi main dengan orang, inilah yang ramai beratok esok dekat akhirat ni. Ni Nabi pesan kat kita. So saya nak bagi tahu dulu, semua orang kena tahu ada trooper. Dan ini mata pencarian, dan pekerjaan ni tak sihat sebenarnya. Kecuali orang yang buat dengan niat yang ikhlas. Itu lain. Itu yang macam tadilah, ni nak tolong kawan-kawan yang mengkuasakan program ni dan sebagainya. So dia pun ada troopers dia juga. Tapi itu troopers yang baik, ikhlas. Dan yang ketiga, perkara ni jadi hangat sebab dia melibatkan agama. Sepanjang zaman jual je agama mesti laku. Betul. Faham ayat tu. Cuai je. Itu yang jadi walid tu. Kahwin beramai. Nikah batin dia. Jual agama tu. Boleh tak walid nak beli? Tiba-tiba je Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam saya baru mendapat wahyu. Walid mendapat wahyu untuk menikah lagi. Dia jual nama tu je. Siapa tak kalah? Jual nama kawan okey lagi.